kita teruskan perjalanan. Belakang kita ni adalah Gua Bewah. Kita akan naik tangga ni dan akan naik panjat masuk ke gua atas sana tu. Mendekati pintu gua. Tinggi bawah Oh, pintu masuk ke gua. Okey, ini pemandangan daripada atas. Ini pemandangan depan pintu gua. Ada beberapa signage makluman pada pengunjung dan juga ini merupakan pintu gua dia. Okey. Tengok pemandangan belah atas ke bawah. Ini adalah di hadapan pintu Gua Bewah. Belakang saya ni merupakan tempat di mana ditemui rangka manusia. Kalau ikut dari segi yang dia tulis itu, dinyatakan bahawa rangka manusia ni telah diambil dan dibuat ujian karbon 14 lebih kurang macam tu. Dan umur tulang tu berumur sekitar 14 ke 16 ribu tahun. Maknanya dah lama lah kan. Menunjukkan bahawa Gua Bewah ni merupakan penempatan manusia puluhan ribu tahun yang dulu. Okey, kita terus explore gua ni. Okey, belanja sikit. Okey, kat sini nampak kan tempat-tempat tempat galian arkeologi. So kalau anda datang sini, perjalanan okey semula. Tu tempat penggalan arkeologi lagi. So untuk kat sini memang selamat lah keseluruhan perjalanan je, sebab ada laluan TT untuk berjalan kaki untuk keselamatan. Cuma ada dinasihatkan untuk bawa torchlight bersama sebab memang gelap keseluruhannya perjalanan dalam gua ni. Kita dah mula masuk ke kawasan yang gelap. Okay, kita tengok sini memang gelap keseluruhannya lah. Okay, kalau kita tutup lampu, macam tu memang tak dapat apa. So memang perlukan bantuan lampu suluh untuk perjalanan ke sini. Okay, umumnya saya boleh katakan gua ni saiz dia agak besar. Kalau boleh nampak kat sini, saya suluh keliling besar sebenarnya. Ketinggian mungkin ketinggian lebih kurang 20 meter ke atas. Lebar dia pun lebih kurang 40 kaki macam itulah. Okey, 40 kaki ke 50 kaki lebar dia. Dan lantai dia memang landai keseluruhannya. Okey. Yang ni saya tak pasti apa tujuan dia kat sini. Mungkin ada something kat sana. Okey, dilarang merokok. So teruskan perjalanan sampai ke depan sana tu. Nampak depan tu perjalanan dia naik ke atas tangga, naik ke atas sana lah. Okey, depan tu tak ada apa dah. So dia akan turn belah kanan masuk ke atas. Okay, nampaknya rombongan kita terpaksa patah balik sebab tempat tadi tak sesuai untuk kanak-kanak jalan-jalan. Tempat licin, adventure. So kita lalu atas titi yang sedia adanya. Dari sini daripada dalam gua ni kita boleh dengar bunyi kelawar berkicau-kicau dan juga kita boleh baulah dia punya tahi kelawar. Tak nampak sangat sebenarnya. Kita try identify kat mana lokasi kelawar tapi tak jumpa. Oh tu nampak tu. Tengah-tengah tu. Tu. Nampak adalah sekumpulan kelawar kat situ. Penuh tu. Nampak. Tak tahu dalam kamera nampak tidak. Tapi pasti dengan mata kasar kita nampak clear. Tu hitam semua tu kan. Masya Allah. Okey, begitulah seberingkas pengembaraan kita di Gua Bewah nama dia. Nanti saya sharekan kenapa nama dia Gua Bewah. Okey, sementara kita keluar tu, kita tengok-tengok sikit tapak arkeologi yang ada kat sini. Sejumlah artifak zaman prasejarah seperti rangka manusia, damar, kapak batu, siput beliung, pecahan tembikar tanah dan juga tulang haiwan yang tak dikenal pastilah. So ni tapak-tapak yang dah dikorek. So bukan macam itulah. Ni sini ada rumah-rumah, barangkali barang pameran kot. Kita tengok jap. Betul, tempat pameran. Tunjukkan barang-barang arkeologi yang ditemui sini, batu, peralatan yang digunakan dalam kehidupan masyarakat dahulu yang katanya tinggal di sini. Okey, saya dah dapat jawapan kenapa tempat ini namanya Bewah. Okey, kalau ikut dalam tempat pameran ni, tadi dia ada sebut beberapa lah. So far Bukit Bewah ni dia ketinggian 578 meter daripada laut lah. Okey, itu yang pertama. Kenapa Bewah? Sebab dikatakan masyarakat di sini dulu, saya tak sure, mungkin masyarakat primitif yang tinggal di sini dulu, katanya mereka suka berbewah. Berbewah tu macam konteks sekarang ni, mereka suka bergotong royong, berkenduri
so sifat bewah tu menjadi punca kepada nama bewah ni. Wallahu alam. Itu yang tertulis, saya just sampaikan sahaja. Cantik kan bentuk batu dia kan? Nampak bersih kan? Cukup atau balik sama tempat jalan sama. Okey, jom kita turun ke bawah ke houseboat semula. Okey, hati-hati. Tu houseboat bawah tu. Kita belanja view sikit. Oh, terang belakang tu tak nampak. Okey, baik, itulah perkongsian saya yang boleh saya kongsikan. Penggambaraan di Bukit Bewah atas sana tu. Itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada semua.